Okey, hari ni sekarang ni duk on the way nak pergi Pasir Putih sebab nak ambil gambar pre-wedding. Dan pre-wedding ni menarik sikit lah. Tempat dia menarik sikit. Menarik apa? Kita tengok apa ni. Okey guys, jadi hari ni kita nak ambil gambar pre-wedding dengan kereta cash ni. Okey, jadi belakang ni kereta cash ni kita akan jadikan perok dan juga untuk shoot background, sebagai background lah, shoot pre-wedding. Menarik tu. Tahulah jadi kodok. Kita tengoklah kan nanti. Okey, untuk shoot ni kita guna kamera baru kita. Ini dia. Kamera gapo? Lepas ni mai share kamera gapo, kamera baru band ni. Kita ambil sekali lagi. Okey. Okey, boleh. Okey, situ. Okey, stay gitu. Okey. Buat kat ni sikit. Okey, tengok kamera sini. Okey, buat sang kat ni. Gitu. Okey, ni sang kat ni. Okey, jadi kamera apa yang kamera yang baru beli ni? Ini dia. Nampak tu? Kamera Sony A7 Mark IV. Okey, mungkin kalau set demo ikut perkembangan mungkin dah guna kamera Sony A7 Mark IV ni. Ya, dah guna kamera Sony A7 Mark IV. Dan tunggu dulu. Okey, sebelum korang tukar video lain. Okey, kamera ini memang kamera baru sebabnya kamera Sony A7 Mark IV dulu tu dah pun jual sebab ke shutter count pun dah banyak. So beli balik kamera Sony A7 Mark IV. Okey, mungkin kenapa tak beli kamera Sony A7 Mark V yang baru tubik tu? Molek sikit kan untuk upgrade. Okey, ada beberapa sebab tak upgrade daripada Sony A7 Mark IV pergi kepada Sony A7 Mark V. Okey, apa dia? Sekejap nak letak dulu kamera ni, rasa berat tangan. Okey guys, jadi sebab kenapa tak upgrade daripada Sony A7 Mark IV pergi kepada Sony A7 Mark V. Sebabnya dari segi spek yang Sony bagi pada Sony A7 Mark V, saya rasa gap dia tu tak jauh beza sangat lah dengan Sony A7 Mark IV. Sebab kalau kita tengok balik, Sony A7 Mark IV kalau nak bandingkan dengan Sony A7 Mark III, kita boleh nampak perbezaan dia tu agak ketara lah. Contohnya macam menu sistem yang baru, lepas tu ada flip screen, lepas tu dia body lagi besar, lepas tu megapiksel dia pun lagi besar daripada 24 megapiksel jadi 33 megapiksel dan banyak benda lain lah yang kita rasa berbaloi untuk jam daripada 7 Mark III. Walaupun saya tak pernah pakai Sony 7 Mark III, tapi boleh nampak perbezaan dia tu. Jadi untuk Sony A7 Mark IV dengan 7 Mark V ni tak nampak jauh beza sangat. Dan dari segi harga, disebabkan dari segi harga, sebab kalau ikutkan Sony A7 Mark V tu dia keluar tu, harga dia lebih kurang macam kamera Sony A7 Mark IV masa tu mula-mula tu. Tapi disebabkan kita boleh dapat ke Sony A7 Mark IV lagi murah, jadi macam fikir membazir je, upgrade kepada Sony A7 Mark V. Okey, antara spek yang nampak, spek ni dia agak padu sebenarnya untuk 7 Mark V tu. Tapi untuk sebagai wedding photographer, wedding content creator dan juga sebagai ni yang shoot YouTube video untuk travel apa semua tu, tak nampak. Dan bahkan kalau YouTube ni tak guna sangat pun kamera mahal-mahal ni sebab bimbang takutnya hilang ke, hancur ke, jatuh ke. So jadi kalau ikut spek tu tak guna sangat. Antara spek yang nampak lah agak gempak tapi tak guna, dan especially lah sebagai wedding photography yang tak guna ataupun videography tak guna sangat. Okey, daripada yang pertama dari segi gambar, iaitu dia ada burst mode lah yang nampak lagi tinggi burst mode dia daripada Sony A7 Mark IV. Kalau Sony A7 Mark IV tak silap dalam 10 frame per second macam tu. Kalau elektronik tak ingat dah, letak sini lah. Berbanding dengan 7 Mark V dekat sini lagi tinggi. Memang tak ingat berapa, tapi setahu memang lagi tinggi, lagi laju lah. Tapi untuk wedding tak perlu pun laju sangat. Untuk 11 frame per second burst mode pun dah cukup okey sebenarnya. Okey, lepas tu skrin dia. Ni keluarkan ni apa yang nampak lah perbezaan yang ketara dengan 7 Mark V dengan 7 Mark IV. Skrin dia yang mana skrin dia bukan saja boleh flip macam Sony A7 Mark IV, bahkan dia boleh flip
atas ke bawah macam kamera Sony A7 Mark III dululah. Jadi dia macam 2-in-1 skrin dia. Lepas tu tak silap main skrin dia tu lagi tegal lah, lagi jelas. Lepas tu pula spek dari segi video yang mana dia boleh shoot 4K 120 fps dengan 10 bit color. Kalau untuk Sony A7 Mark IV ni dia hanya boleh shoot Full HD saja 1080 untuk shoot slow-mo 100 fps dan tak boleh shoot 10 bit, hanya boleh shoot 8 bit sahaja. Tapi setakat mai guna untuk shoot video tu slow-mo, dan sekarang ni pun mai jarang sangat guna slow-mo dah. Dia dulu suka guna slow-mo tapi dia ni macam puas dah. tak guna sangat lah. Tapi untuk 8 bit pun, untuk slow-mo pun bagi mai macam lagi okey lah, tak ada masalah, tak ada isu sangat lah, tak ada isu besar sangat. So sebab tu memang macam daripada spek yang Sony bagi tu untuk 7 Mark V tu, bila banding dengan 7 Mark IV, Mei boleh dapat harga murah lagi dengan 7 Mark IV daripada Mei beli 7 Mark V. Sebab tu Mei tak upgrade kepada Sony A7 Mark V. Dan juga bila Mei tengok spek 7 Mark V tu, Mei tak tahulah bila Mei akan upgrade kepada 7 Mark V. Mungkin lepas tu bit 7 Mark 7 tu barulah mungkin Mei akan beli Sony A7 Mark V bila harga dia dah murah. Okay guys, jadi itu saja video kali ini yang Mei nak buat, dan Mei akhiri dengan video Mei ni dengan gambar yang Mei ambil tadi, gambar pre-wedding. Jaga-jaga pre-wedding dengan Ketoke. Okay, korang tengok gambar tu, boleh saksikan gambar yang Mei ambil dengan gambar pre-wedding dengan Ketoke.